Sesak nafas Kadang-kadang dia bukan sesak nafas, dia rasa sesak. Tapi tengok heart rate semua okey. Okey. Itu anxiety nama dia. Weh. Ha. Saya a few time rasa macam tu sekarang ni. Saya sebenarnya pun ada experience tu. Tapi selalunya dia bersangkut paut dengan kita punya nutrition, dengan kita punya waktu tidur. Okey. Selalunya dua ni lah, based on studies yang saya buat dengan Dr. Raimi ni kan. Dia melekat kat dua tu. Nutrition waktu tidur. Makan kalau tak cukup, ataupun makan benda yang tak berkualiti, and waktu tidur. Okey. Sebab tu saya buat best student formula tu. Makan kena 3 kali sehari minimum. Breakfast, lunch dengan dinner. Kena complete carbohydrate, protein dengan fat. Tidur kena make sure before 12.30 minit, tengah malam. Lebih awal lebih better. Okay, saya ada soalan. Let's say makan 3 kali sehari. Contoh macam saya adalah orang marhain yang saya tak pergi menimbang, saya tak tahu apa-apa komposisi body saya, semua saya tak tahu. Apa makanan yang disuggest untuk breakfast, lunch, dinner? Simple je. Makan yang kena ada karbohidrat, protein dengan fat. Maksudnya macam ni. Kalau breakfast, dia kena ada isi dia nasi, roti, kentang, spaghetti, pasta, oats, keledek. I see. Nasi lemak on sah. Apa? Dia ada masalah kat santan. Santan tu saturated fat. Itu 4S tu. 4S tu, sugar, susu, santan. Sekali-sekala boleh makan, tapi jangan ambil selalu lah. Cumanya kalau nak jadikan versi yang lebih sihat, santan ni kita tukar dengan buah keras. Tu tiap-tiap hari nak makan boleh. Buah keras tu rupa dia susah lah nak cerita. Pergi Google lah Google. Buah santan tu macam ke kacang. Tapi efek dia macam rasa dia sama macam santan. Okey, faham. Itu yang pertama. Yang kedua, masa Tuan Najmi nak makan breakfast, lunch dengan dinner ni, kena pastikan ada protein dengan fat juga. Carbs, protein, fat ni ketiga-tiga macros ni mesti kena ada. Protein saya tahu lah. Daging ayam, Daging telur. ayam, ikan, telur. Fat? Buffalo saya lihat. Kepala rimau ke kan. Buat sup tulang. Tak, saya gurau Jangan makan kepala rimau. Fat macam olive oil. Kita kena pilih makanan-makanan yang tinggi kualiti dia. Macam olive oil, avocado. Tapi kalau tak boleh makan, janganlah makan. Saya pernah beli yang sebotol tu, setiap hari makan olive oil tu lah. Itu bagus lah? Bagus, cuma bukanlah makan segitu. Campur lah? Campur lah. Macam nak buat grill ayam ke, kita letaklah olive oil tu. Ataupun nak buat dressing salad kan, buatlah pakailah olive oil tu. Avocado, peanut butter, kekacang, almond milk. Ni semua adalah contoh-contoh fat yang berkualiti. Dia kena makan, tapi janganlah ambil fat-fat yang tak berkualiti. Contoh macam goreng pisang kan, dah direndam. Fat apa lagi? Kulit ayam.